Tahu tak kenapa ramai orang suka sangat makan steamboat, terutamanya musim perayaan ataupun musim hujan? Sebab persediaan steamboat mudah dan sesuai untuk seisi keluarga. Mari Cik tunjuk sekali cara nak buat sup steamboat style Hokkien. Air kita masuk 6 liter, lepas tu kita masuk sengkuang, bawang holland dan kacang soya. Sup steamboat style Hokkien ni tak perlu pun rebus dengan tulang ayam ke ataupun tulang daging. Nak pun kita guna cube pati ikan bilis Maggi cukup dah. Richard suka guna cube ikan bilis ni sebab ia tiba buat daripada ikan bilis yang sebenar. Tak pun nak guna pati ayam ataupun pati tom yam pun boleh gak. Ikut selera kita je. Sup ni kita kena rebus selama 1 jam setengah. Tak perlu tambah air dah. Rebus dengan api kecil je. Sup yang siap rebus ni kita boleh alih pergi ke pot yang kita buat steamboat dah. Tunggu sup gelegak baru masuk bahan-bahan Sup yang Richard masak ni untuk 4 orang makan je. Tapi bahan steamboat berlambak bini standby. Dia buat macam 8 orang makan gitu. Aduh lah. Tapi tak risaulah, bahan-bahan steamboat boleh simpan je. Ni daging syabu-syabu yang Richard paling suka sekali. Oh, sedap gila bah. Dah, korang tunggu apa benda lagi? Mai cuba sekali.